Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Selamat datang ke kupasan kali ini. Kita akan bercakap tentang sesuatu yang agak tersembunyi tapi sangat penting. Satu keadaan genetik yang mungkin ada dalam keluarga anda tapi anda tak sedar pun. Namanya hiperkolesterolemia familial. Okey, jom kita mulakan dengan satu soalan. Cuba fikir sekejap. Boleh tak orang yang kurus, fit, selalu bersenam ada tahap kolesterol yang tinggi sampai tahap bahaya? Selalunya kita fikir, mestilah tak kan? Tapi jawapannya mungkin tak seperti yang anda sangka. Jawapannya, ya, memang boleh. Dan puncanya selalunya bukan sebab gaya hidup, tapi sesuatu yang dah ada dalam genetik kita. Dan tahu tak betapa lazimnya keadaan ni? 1 dalam setiap 250 orang. Bayangkan, kalau anda dalam panggung wayang yang penuh, besar kemungkinan ada beberapa orang di sekeliling anda yang ada keadaan ni. Tapi, yang paling menakutkan daripada semua orang tu, kurang daripada 10% yang sedar mereka menghidapinya. Maksudnya, lebih 90% langsung tak tahu. Mereka hidup macam biasa, tak didiagnosis. Tapi, risiko tu ada dalam diam. Jadi, apa sebenarnya benda ni? Keadaan genetik yang tersembunyi ni dipanggil hyperkolesterolemia familial atau kita panggil FH dia lah, senang sikit. Jom kita fahamkan apa sebenarnya FH ni. Okey, FH ni bukan macam kolesterol tinggi biasa yang kita dapat dari makanan. Ini diwarisi. Ia ada dalam DNA kita. Sejak kita lahir lagi, badan kita ni susah sangat nak buang kolesterol LDL atau yang kita panggil kolesterol jahat tu. Jadi kolesterol tu pun berkumpul dan terus berkumpul dalam darah. Semuanya sebab genetik, bukan sebab apa yang kita makan. Dan FH ni ada 2 jenis. Yang pertama dan yang paling biasa dipanggil heterozygote, HFH. Ini jadi bila anda dapat satu gen rosak sama ada dari mak atau ayah. Inilah yang dihidapi oleh 1 dalam 250 orang tu. Lepas tu, ada jenis yang kedua yang sangat jarang berlaku tapi lebih serius. Dipanggil homozygote, HoFH. Ini bila anda dapat gen rosak dari kedua-dua mak dan ayah. Kolesterolnya boleh jadi sangat-sangat tinggi sampai boleh sebabkan masalah jantung dari kecil lagi. Bahayanya FH ni, ia adalah pembunuh senyap. Anda tak rasa apa-apa, tak ada simptom. Tapi dalam diam, kerosakan pada saluran darah dah mula berlaku sejak kita lahir lagi. Sebab itulah, mengesannya awal-awal tu sangat-sangat penting. Sebab itulah, para pakar sangat-sangat syorkan supaya semua kanak-kanak buat saringan untuk FH. Seelok-eloknya, antara umur 6 hingga 11 tahun. Cuma dengan satu ujian darah yang mudah, kita boleh tahu. Dan makluman ni, ia boleh ubah seluruh hala tuju kesihatan anak tu untuk seumur hidup dia. Jadi, macam mana doktor nak tahu? Mereka akan cari beberapa clue. Pertama, sudah tentulah bacaan kolesterol LDL yang tingginya lain macam untuk umur seseorang tu. Kedua, dan ini sangat penting, doktor akan jadi macam detektif sikit. Dia akan tanya pasal sejarah keluarga. Mak ayah, datuk nenek, ada tak yang kolesterol tinggi? Ada tak yang kena serangan jantung masa muda? Bila clue-clue ni digabungkan, barulah gambaran penuh tu jadi jelas. Okey, dengar pasal diagnosis ni mungkin rasa risau kan? Tapi ada berita baik. Berita yang sangat baik sebenarnya. FH ni walaupun serius, ia adalah satu keadaan yang sangat-sangat boleh dirawat dan diuruskan. Jom kita tengok macam mana. Pelan rawatannya macam ada 3 lapisan. Lapisan paling asas tentulah gaya hidup sihat, makan elok, bersenam. Tapi untuk FH ini selalunya tak cukup. Jadi kita ke lapisan kedua, ubat statin. Ini ubat utama yang dah terbukti selamat dan sangat berkesan untuk turunkan kolesterol LDL. Dan kalau itu pun masih tak cukup, ada lapisan ketiga, iaitu terapi-terapi lain yang boleh ditambah untuk pastikan tahap kolesterol tu betul-betul selamat. Dan ini poin yang kita kena betul-betul faham. Walaupun kita jaga makan macam mana pun, bersenam setiap hari pun, kita tak boleh ubah genetik kita kan? Sebab FH ni berpunca daripada gen. Ubat-ubatan tu hampir selalunya wajib jadi sebahagian besar daripada rawatan. Itulah satu-satunya cara nak kawal tahap kolesterol tu dengan betul. Cuba tengok graf ni. Nampak tak betapa powernya rawatan? Bar yang tengah tu, itu orang dengan FH yang tak dirawat. Risiko penyakit jantung dia melambung tinggi. Tapi tengok bar yang kanan tu.
Itu orang dengan FH yang dirawat. Dengan ubat yang betul, risikonya boleh turun balik sama macam orang biasa yang tak ada FH. Hebat kan? Rawatan ni memang betul-betul berkesan. Baiklah, bila kita dah jumpa seorang yang ada FH, kerja kita belum selesai. Sebenarnya baru bermula. Ingat tak nama penuh dia? Hyperkolesterolemia familial. Perkataan familial tu bermaksud berkaitan keluarga. Jadi, langkah seterusnya ialah kita kena tengok satu keluarga tu. Sebabnya mudah. Kalau anda ada FH, setiap ahli keluarga terdekat anda, mak, ayah, adik-beradik, anak-anak, semua ada kebarangkalian 50-50 untuk ada FH juga. Macam lambung shilling. Peluangnya sangat tinggi. Dan ini membawa kita kepada satu konsep yang sangat penting, saringan latar atau cascade screening. Bunyi macam canggih, tapi konsep ni senang je. Bila kita jumpa seorang pesakit, kita akan uji ahli keluarga terdekat dia. Kalau ada yang positif, kita akan uji pula ahli keluarga terdekat dia. Proses ni berterusan macam air terjun atau latar sampaikan kita berjaya jumpa semua ahli keluarga yang terjejas. Jadi nampak tak? Ini bukan lagi pasal satu orang. Ini pasal melindungi satu salsilah keluarga. Daripada datuk nenek sampailah ke cucu cicit. Satu diagnosis boleh selamatkan banyak nyawa. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan, mesej utamanya sangat jelas. Kalau kita nak betul-betul lawan penyakit jantung yang disebabkan oleh FH ni, kuncinya ada pada kanak-kanak. Kesan awal, rawat awal. Itulah cara paling berkesan untuk pastikan mereka hidup sihat bila dewasa nanti. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu fikiran. Sejarah kesihatan keluarga kita. Ia bukan sekadar cerita-cerita lama. Ia mungkin peta kepada masa depan keluarga kita. Bila kita tahu risiko genetik kita, ia bukan bermakna kita pasrah pada takdir. Sebaliknya, ia beri kita kuasa. Kuasa untuk bertindak. Kuasa untuk mengubah masa depan. Jadi apa tunggu lagi? Mulakan perbualan ini dengan keluarga anda. Mungkin hari ini.